Assalamualaikum semua. Jom kita jawab algebra lagi. Dan kali ni, kita jawab yang ni. Okay, KY kuasa 4 darab dengan Y kuasa 3 bahagi dengan K kuasa negatif 5. Okay, baik. Seperti biasa, kita selesaikan nombor dulu. Cuma sini nombor 1 lah. 1, sebab tadi nombor maksudnya 1. 1 darab 1 bahagi dengan 1. Jadi 1. Okay, saya dah. Okay, lepas tu K. Okay, K kuasa 1 darab jadi tambah. Tapi sebab sini tak ada K, jadi kita boleh abaikan. Ataupun kita boleh buat je, anggap dia kosong. Jadi tambah kosong. Lepas tu bahagi jadi tolak dengan K. K berapa? Negatif 5. Jadi tolak 5 lah. K, lepas tu Y kuasa 4 darab jadi tambah 3. Bahagi jadi tolak. K, tak ada Y kan? Jadi kita boleh anggap je Y tu kosong. Jadi tolak kosong lah. Lepas tu saya tekan. Jadi 1 K kuasa berapa? 1 tambah kosong. Tolak-tolak 5. Jadi tolak-tolak boleh tukar jadi tambah. Jadi 1 tambah 0 tambah 5 dapatlah 6. Okay, lepas tu Y 4 tambah 3 tolak 0 dapatlah 7. Okay, settle. Okay, tu mudah saja. Okay, macam ni kalau dia macam ni. Contoh macam K kuasa 5 Y 6 bahagi dengan K1 Y 1 darab dengan K2 Y 3. Okay, kalau macam ni macam mana kita nak buat? Okay, sana cikgu selesaikan yang bawah ni dahulu. Okay, sebab senang. Okay, jadi tu atas tu tulis balik K5Y6 bahagi dengan K, darab dulu K1 darab jadi tambah dengan K2 dapat tambah 2. Lepas tu Y1 darab jadi tambah dengan Y3 tambah 3. Okay, settlekan bawah tu dulu, dapatlah K5Y6 bahagi dengan K3Y4. Okay, lepas tu baru selesaikan atas bawah, dapatlah K5 bahagi jadi tolak dengan 3. Y6 bahagi jadi tolak dengan 4. Okay, jadi dapatlah K5 tolak 3 dapat 2. Y6 tolak 4 dapat 2 juga. Okay, settle. Okay, contoh yang lain. Tak bertempat pula je. Okay. Okay, contoh lain ialah okay, katakanlah K6 lepas tu K2 Y7 darab dengan K negatif 5 Y3. Okay, jadi kita buat apa dah? Okay, selesaikan yang bawah ni dulu. Dapatlah K6 tu tulis balik K apa dengan K2 darab jadi tambah dengan negatif 5. Lepas tu Y7 darab jadi tambah dengan 3. K Y. Okay, dapatlah K6. Okay, selesaikan bawah dulu, dapatlah K kuasa berapa? 2 tambah tolak 5. K tambah tolak, kita boleh tukar jadi tolak. Jadi 2 tolak 5 dapatlah negatif 3. Okay, ni Y 7 tambah 3 dapatlah 10. Okay, lepas tu selesaikan atas bawah, dapatlah K6 bagi jadi tolak dengan negatif 3. Okay, 6 tolak negatif 3. Macam ni lah, tolak-tolak 3. Lepas tu atas ni tak ada Y, tapi bawah ni ada Y. Jadi kita nak macam mana? Anggap je Y tu kosong. Dapatlah Y kosong bahagi je tolak dengan 10. Okay, dapatlah K sama K 6 tolak-tolak 3. Tolak-tolak kan sama, jadi tambah 6 tambah 3 dapat 9. Y kosong tolak 10 dapatlah negatif 10. Okay, settle. Okay, kemudian okay, macam mana kalau macam ni? Contoh macam apa dia? Lupa dah. Okay, contoh macam 2K kuasa 3. Okay, per dengan K Y kuasa 2 darab dengan K negatif 4Y. Okay, jadi kita buat apa? Kita buat okay, jap. Ni kita buat K5 lah. Okay, jadi kita buat apa? Selesaikan bawah dulu. Dapatlah 2K kuasa 3 per dengan okay, jadi K kuasa 5 darab jadi tambah dengan negatif 4. Okay, lepas tu Y kuasa 2 darab jadi tambah dengan 1. Okay, lepas tu dapatlah 2K kuasa 3 per dengan K3 tambah tolak 4. Jadi tambah tolak boleh tukar jadi tolak. 3 tolak 4 dapat negatif 1. 2Y 2 tambah 1 dapat 3. Okay, betul, selesaikan atas bawah dulu lah. Iaitu 2. Selesaikan nombor dulu. 2 bahagi dengan 1 dapat 2. K negatif 3 bahagi jadi tolak dengan negatif 1. Lepas tu atasnya tak ada Y, jadi kita anggap Y tu kosong. Dapatlah Y kosong
bahagi jadi tolak dengan 3. Dapatlah 2. K tolak-tolak boleh jadi tambah, jadi 3 tambah 1 dapat 4. Y kosong tolak 3 dapat negatif 3. Okey. Settle. Okey. Contoh yang lain. Okey. Contoh lain. Okay, katalah 4 Y kuasa negatif 4. Okey. Lepas tu K 5 Y 6 darab dengan Y negatif 2. Okey, dan seperti biasa kita buat bawah dulu. Okey, dapatlah 4Y kuasa negatif 4 salin balik. Jadi K 5 darab jadi tambah. Tapi sini tak ada K, jadi kita letaklah K dia kosong. Okey, letak je K kosong. 5 tambah kosong. Okay, lepas tu Y tu 6 darab jadi tambah dengan negatif 2. Jadi ni lah. Okey, betul atasnya tulis balik. Okey, 4Y kuasa negatif 4. Lepas tu K 5 tambah kosong 5. Y 6 tambah tolak 2. 6 tambah tolak boleh tukar jadi tolak. 6 tolak 2 dapat 4. Okey, betul pun sudah sakit atas bawah. Okey, dapatlah. Okey, 4 bahagi 1 dapat 4. Okay, sebab tak ada nombor maksudnya 1 sini. Okey, jadi lepas tu buat Y pula. Y negatif 4 bahagi jadi tolak dengan sini Y jadi 4 juga. Okey, atas bawah ni ada K tapi atas tak ada. Jadi kita anggap K kosong. Jadi K kosong bahagi tolak dengan 5. Okey, jadilah dapat 4Y negatif 4 tolak 4 dapat negatif 8. Lepas tu K kosong tolak 5 dapat negatif 5. Okey. Settle. Okey. Lepas itu kita macam ni pula. Kalau yang macam ni kita macam 5 per dengan K kuasa 5 darab dengan KY negatif 3. Jadi selesaikan bawah dahulu. Okay, jadi K kuasa 5 darab jadi tambah dengan K kuasa 1. Okay, kalau tak ada nombor maksudnya 1 sini. Lepas tu pula itulah bawah dulu kan. Bawah dulu. Okay, sorry silap. 5 kat atas 5 dia salin balik. Okay, lepas tu sini ada Y tapi sini tak ada Y. Jadi kita anggap Y tu kosong. Jadi dapatlah Y kosong darab jadi tambah dengan negatif 3. Okay, jadi selesaikan 5 per dengan K kuasa 5 tambah 1 6. Y kosong. Itulah kosong tambah tolak 3. Tambah tolak dia kan berlainan, dia boleh jadi tolak terus. Jadi kosong tolak 3 dapat negatif 3. Okay, tak habis lagi sebab lepas tu kita buat nombor dulu. 5 bahagi dengan 1 dapat 5. Okay, atas ni tak ada K, jadi kita letak K tu kosong. Dapatlah K kosong bahagi jadi tolak dengan 6. Lepas tu Y pun sama, tak ada Y atas kan. Kita anggap Y tu kosong. Dapatlah Y kosong bahagi jadi tolak dengan negatif 3. Okay, dapatlah 5 K kosong tolak 6 dapat negatif 6. Y kosong tolak 3. Okay, tolak boleh tukar jadi tambah sebab dia sama jenis. Sama operasi. Jadi kosong tambah 3 dapatlah Y 3. Okay, settle. Okay, baik. Okay, contoh lain. Contoh lain apa dia? Okay. Kita lah negatif 4. Tu Y kuasa 4 darab dengan K negatif 2 Y. Okay, jadi seperti biasa selesaikan bawah dulu. Okay, jadi dapatlah negatif 4 tulis balik. Lepas tu Y tu kuasa 4 darab jadi tambah dengan Y dari sini yang jadi tambah 1. Okay, K pula sini tak ada K, jadi kita anggap K tu kosong. Dapatlah K kosong darab jadi tambah dengan negatif 2. Dapatlah negatif 4 dengan Y kuasa 4 tambah 1 dapat 5. K kuasa kosong tambah tolak 2. Jadi tambah tolak boleh tukar jadi tolak. Jadi kosong tolak 2 dapatlah negatif 2. Okey, lepas tu selesaikan atas bawah ni. Dapatlah okay, sini tak ada Y, jadi kita anggap Y tu kosong. Okey, sekejap. Sebelum tu 4 negatif 4 bagi 1 dapat negatif 4. Okey, lepas tu disebabkan atas tak ada Y, jadi kita anggap Y tu kosong. Jadi Y kosong bahagi jadi tolak dengan 5. Okey, K pun sama. Jadi K kosong bahagi jadi tolak dengan negatif 2. Okey, jadi dapatlah negatif 4. Y kosong tolak 5 dapat negatif 5. Okey, kosong tolak 2 dapat K kuasa 2. Okey, settle. Okey, baik. Okey, lepas tu apa lagi yang penting? Okey, cikgu rasa setakat itu sahaja kali ini.
Kita jumpa lagi video akan datang insya-Allah. Nak kelas boleh PM. Jangan menurunkan keseran, boleh sebarkan kepada kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.